Bayangkan beli kelab bola Itali dengan harga €830,000, convert RM2 Malaysia dalam 4 juta. 5 tahun lepas tu, kelab tu naik ke Serie A dan bernilai €54 juta. Dalam masa 5 tahun saja, berpuluh kali ganda mereka boleh naik nilai. Itulah kisah kelab bola sepak Itali Como 1907 yang jurulatih dia iaitu Cesc Fabregas bawa kelab tu ke Europe tahun ni. Kelab tu dimiliki oleh keluarga Hartono melalui grup mereka iaitu Jarum Group. Macam mana mereka boleh naik dengan laju? Iaitu mereka tak menjual prestasi bola mereka semata-mata. Mereka menjual destinasi pelancongan iaitu Lake Como yang ada dekat Como. Como ni secara datanya dia tak berhak untuk jadi gergasi bola sebab mereka hanya ada populasi dalam lebih kurang 1,000 orang saja. Nak dijadikan cerita, Como ni sebenarnya lagi sikit daripada Perlis. Betapa powernya Lake Como ni, berjuta pelancong main dekat situ semata-mata. Dan bila nampak oleh pemilik Hartono ni, diubah terus kelab Como punya style of business. Mereka pivot ke arah pelancongan. Mereka letak tiket premium, dia letak boat experience, hotel, fashion dan merchandise. Dan disebabkan itu, jualan merchandise mereka naik daripada €3 juta kepada €14 juta. Mereka bina pula teknologi ticketing untuk bola dan mereka jual sistem tu kepada kelab bola yang lain. Dan mereka jadikan bola dekat Como ni sebagai satu enjin marketing sahaja. Mereka tak buat untung pun dekat bola ni. Mereka cuma nak jadikan bola ni popular je. Orang kenal bola ni sebab peminat bola ramai. So bila orang kenal bola ni, mereka berminat nak main Como dan dekat situlah bisnes mereka buat duit. Dia tak gembira hanya dekat situ saja. Mereka nak capai 1 bilion nilai kelab dengan sasaran ekosistem servis mereka.